Perikatan Nasional yakin bahawa kalau diberikan kedudukan fizikal tersebut, negara mempunyai keupayaan untuk kami, kalau Perikatan Nasional, memperkenalkan bantuan perkhidmatan nasional sehingga RM6,000 setahun. RM6,000 setahun. Tu dah mereka kalau boleh sembang. Masa jadi kerajaan tak buat pun. Dia suruh rakyat buat keluar duit sendiri, duit LUSP. Bodoh rakyat macam tu saya. 33 bulan apa yang kita ingat? Cabutan judi naik, hutang negara bertambah-tambah, harga barang naik tak usah kata lah. Macam-macam dalil dia buat bagi. Duit tak bagi langsung kat rakyat. Lalas yang kita dengar minyak masak kena bersorok. Kalau macam tu punya level sembang kedai kopi boleh lah. Walaupun boleh lah percaya cakap hampa ni. Congkir lah pembangkang kita ni. Baik kita dengar apa belanjawan khusus untuk Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kami, kalau Perikatan Nasional, memperkenalkan bantuan perkhidmatan nasional sehingga RM6,000 setahun. RM6,000 setahun. Tu dah mereka kalau boleh sembang. Masa jadi kerajaan tak buat pun. Dia suruh rakyat buat keluar duit sendiri, duit LUSP. Bodoh rakyat macam tu saya. 33 bulan apa yang kita ingat? Cabutan judi naik, hutang negara bertambah-tambah, harga barang naik tak usah kata lah. Macam-macam dalil dia buat bagi. Duit tak bagi langsung kat rakyat.